Hampa tahu tak ada seorang jurutera Rusia, dia dah habis 6 tahun duduk dalam garaj duk buat suit Iron Man. Ni suit betul macam dalam filem tu, bukan suit kat luar tu je. Dia reka elemen khas untuk suit tu, dia berjaya buat repulsor plasma sebenar, boleh hasilkan letupan hidrogen laju sampai kamera pun tak boleh rakam. Suit tu siap ada reaktor hidrogen peribadi pertama dalam dunia, jadi sumber tenaga untuk tembakan plasma otak tiruan dengan pembakar tangan yang suhu dia lebih 3000 darjah Celsius. Dia reka sendiri elektrolizer, iaitu alat yang pisah air jadi hidrogen dengan oksigen. Lepas tu gabung balik dan nyala jadi api pembakar. Masalah paling besar dia hadap nak buat pembakar tu supaya tak padam, tak overheat dan tak bakar tangan sendiri. Sekarang ni dia tengah tumpu kat lapisan luar suit. Ambil masa berbulan-bulan sebab tiap bahagian dia buat guna imbasan 3D dulu. Baru uji kekuatan kabel satu-satu. Macam mana? Hampa rasa boleh ke dia nak buat suit Iron Man ni betul-betul? Haha, sila komen.